Doha dan Kahirah akan berusaha untuk memastikan genjatan senjata sementara terbaru di Gaza benar-benar dapat dicapai dalam usaha mengembalikan kestabilan dan ketenangan di rantau itu. Namun cadangan mengangkat senjata selama 60 hari oleh Amerika Syarikat itu dilihat agak mustahil. Ekoran kejahatan dan kezaliman Israel yang tidak bernoktah. Konflik berdarah lebih 600 hari masih tidak berkesudahan dan memberi pelbagai ancaman di rantau berkenaan dan ia amat merugikan banyak negara terutama di Asia Barat. Jika rundingan itu berjaya, ia membuka laluan ke arah gencatan senjata kekal di semenanjung Gaza. Well, they're very close to an agreement on Gaza, and we'll let you know about it during the day or maybe tomorrow. And we have a chance of that. And I think we have a chance of making a deal with Iran also. They don't want to be blown up. They would rather make a deal. And I think that could happen in the not too distant future. That would be a great thing if we could have a deal without bombs being dropped all over the Middle East. That would be a very good thing. They can't have a nuclear weapon. Ketika ini, Mesir dan Qatar dilapor cuba menyelesaikan perbezaan dan perkara yang menjadi pertikaian Israel-Hamas yang dilihat menjadi penghalang kepada persetujuan genjatan senjata di Gaza. Jika ia berjaya, sekurang-kurangnya krisis kebuluran boleh ditangani dan mengurangkan penderitaan rakyat di wilayah terpenjara itu.